Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Okay, so hari ni kita nak explore Bukit Guling Ayam. So Bukit Guling Ayam ni dia dekat tempat macam R&R, ada Petronas, ada Shell. Tapi aku parking dekat ni area Shell ni sebab ada McDonald. So adalah orang jaga sikit, ramai orang parking situ kan. Sebab kat depan ni Petronas tu dia macam kerekut sikit, dia tak kasi orang parking. So kita kena rush sebab macam nak hujan, nanti aku tak fire dulu. So nanti tak ada footage dulu. So kita kena cepat. So kat sini dia ada macam-macam kedai. So cari yang Muhammad Chow ni. Ni ada satu benda aku tak faham sebab kata tak boleh masuk, tapi ni ada kereta parking. Lepas tu aku tengok ada kereta, ada motor boleh naik atas. So kalau korang malas nak daki dekat sini kan, malas nak hiking start ke bawah, korang boleh je bawa naik kereta naik atas ataupun motor sebab ada restoran kat atas tu. So macam dekat bawah tu dia tulis signboard apa tah, kawasan larangan kawasan persendirian atau sembang itu. So korang boleh je bawa kereta atau bawa motor naik atas. So ada dua simpang lah, pilih sini. Sebab nampak cakap Google Map yang sini hantam saja lah mat. So kali ni bagi solo hiking, doakan dapat cari jodoh. I mean dapat jumpa jodoh kat sini kan. Mana tahu our luck is in our side. Oh canak guys, macam lantar. Ingin punya rumah. Total hiking daripada bawah sampai ke atas lebih kurang dalam 30 minit je. Ikut pace korang lah. Kalau korang non stop 30 minit, kurang daripada tu mungkin 20 minit pun boleh sampai. Tapi macam aku stop kan, so lambat lah juga. Untuk bukit ni track difficulty dia easy. Memang kalau beginner korang tak pernah hiking pun, kalau nak buat ni track sebagai first time hiking memang sangat sesuai. Oh dah letak man, oh dah sakit ni, sanak siap. Weapon. Nampak tangga ke? Kenapa aku tak bawa naik motor atas ni cuma? Ada panda. So kat sini nama restoran Mak Chan tu. So kalau kau nampak je benda ni macam tangga-tangga ni, ada panda-panda ni, maksudnya pendakian sudah bermula. So ni dah permulaan trek dia. So korang naik turun, korang boleh makan dekat sini lah sebelum korang start hiking atau korang habis hiking. Ada suara orang.
kalau kau perasan lah vibe dia, kalau macam nak sampai peak tu, dia macam Bukit Batu Putih je. Susah dia, I mean tak susah, dia macam vibe Bukit Batu Putih sebab ada 360 and then korang kepanjat batu-batu je ni, so tak adalah susah sangat. So belakang ni korang nampak lah tu macam track apa, landasan ECRL. So dia macam ada dapat vibe-vibe macam kat Rong Bypass sikit lah kat sini. So apa hal aku pancit sangat. Guys, so peak dekat sana yang daripada sini. Tapi aku dah tak ada mood dah. Aku dah muntah-muntah. Aku rasa ni tak tahu apa. So aku fly dulu kat sini lah. So ni lah peak guling ayam tu korang. Tu Masjid UIA Gombak. Ni ECRL. Dan tu KL. So guys, ni lah peak. Masuk ni macam aku dah dekat 2 tahun dah hobi hiking, which is hobi yang baru daripada 2023. So aku bermula hiking dengan kawan lah, which is adalah seorang kawan lelaki ni nama dia Hafiz. So aku start kenal dunia hiking ni daripada dia. Aku hiking berdua dengan dia. Lepas tu daripada situ aku jumpa ramai kawan-kawan baru. Bila aku mula travel hiking kan, so aku dapat jumpa kawan-kawan hiking baru. Tapi itulah, as time goes by, diorang pun dah makin busy. So semua buat haluan masing-masing. So in the end, aku hiking seorang balik. So the lesson learned is kita tak boleh paksa sesiapa untuk stay dalam hidup kita. Kadang-kadang bila kita cuba paksa, kita cuba keep in touch with them and then try macam paksa nak spend time dengan orang, tapi macam diorang pun ada komitmen masing-masing. Sebab bagi bila kau dah masuk umur dewasa ni, alam dewasa ni, masa tu macam currency, macam dia lebih berharga pada wang. So kau kena allocate masa currency kau tu kepada orang-orang yang betul memerlukan. Tu macam genting. Ya, tu yang tersembunyi dengan awak kapek tu, bangunan tu macam genting. So allocate betul-betul masa korang untuk bagi kat someone yang betul-betul deserve. Jangan murahkan harga diri korang. Macam contoh korang ajak someone, hey jom lepak-lepak, jom buat ni, jom buat tu. Lepas tu diorang pun macam tak layan, diorang scene je kan. So kalau diorang buat macam tu, tak payah macam korang rasa sedih or depressed ke. Sebab everyone have their own time apa diorang nak buat. So just move on and then buat je apa korang nak. So jangan korang ambil hati and then just move on. And sometimes kita kena belajar lah, which is kena tahu bila masa untuk sesuai untuk kita sebenarnya undur diri daripada hidup seseorang. So macam tak payah paksa
kan. So bila korang dah tahu ini masa dia, dan diorang pun macam dah tak perlukan kau ke, atau dah tak nak borak dengan kau ke apa, so learn to retreat, which is undurkan diri secara terhormat. So tak adalah korang nampak macam murah ke apa. Manusia bukan diorang seorang je bro, manusia ni ramai. So tak payah buang masa korang, sebab masa kita disingkat je. Kita hidup kat dunia ni tak lama. So jangan spend masa korang untuk perasaan-perasaan terasa, terkilan, sedih, depressed, marah kat someone. So kalau kau tak nak dia serabut kau tak ke, kau just bawa diri and then just tinggalkan, just cut off. So jangan seksa hati korang. Okay, tak apa hal dia jadi podcast luar perasaan ni. Okay, so kita sama balik video ni. Okay, so saya fly drone. So ni lah view daripada atas 360. Daripada atas tengok pemandangan apa yang kau boleh nampak dekat peak ni. Ada satu pemandangan ni lah, menara KL apa semua, PNB daripada atas, daripada drone kan, daripada sky view. Okay, itu je lah untuk video kali ni bro. So kalau korang suka, korang boleh like, share, subscribe, and minta tolonglah tengok video-video saya yang lama ni sampai sejam 2 jam, sebab saya perlukan lagi 2000 je untuk video saya boleh monetize dan dapat buat duit. So thanks guys, and see you guys in the next video. Bye. Yakin